Yang ini dari segi hukum dunia kita tidak mendapat rakaat itu, tapi dari segi akhirat di sisi Allah boleh pahala. Ya, kalau kita ikut serta dengan tu imam tu lewat, mana kurang pahala kita. Kalau tu imam tu tengah sujud, kita pergi sujud, Allahu Akbar, sujud, tu pahala lebih banyak. Tapi dari segi kira rakaat tu tak kira rakaat. Hanya boleh pahala lebihlah daripada kalau kita tunggu tu imam itu bangun semula. Dan sesiapa yang dah rakaah di sini maksudnya rokok. Kalau seseorang tu pergi, tu imam tak tengah rokok, dia pergi, dia dah rokok dengan tu imam, faqad adraka salah, berarti dia dah semaya tu. Bukan semaya tu maksudnya, bukan semaya. Di sini ada hadzaf mudhaf, orang panggil. Faqad adraka tilka rak'ah min as-salah, gitu. Faqad adraka rak'at as-salah. Kalau rekah lagi, berarti dia telah dah rakaat semaya tu. Rakaat tu, rakaat semaya waktu, ataupun adraka tilka rak'ah min as-salah. Tu lebih terang lagi, berarti dia dah rakaat tu daripada semaya. Maknanya kalau rakaat yang pertama apa itu imam itu rokok tu, dia dah rokok, maknanya dah lah rakaat yang pertama. Kalau pada rakaat yang kedua dah rokok dengan tu imam, bermakna dah lah rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama dah lah, muka tak dah. Kalau gitu pada ketika rokok yang kedua, rakaat yang kedua, dalam rakaat yang kedua, bermakna dah rakaat yang kedua dan seterusnya. Hak sebelum tu tak ada. Ar-raka'ah di sini bukan makna sesiapa yang dah satu rakaat berarti dia dah sembahyang tu, dah. Sesiapa yang dah rokok, semua ulama kata lagu tu. Semua ulama kata lagu. Dan yang dimaksud dengan sembahyang di sini, as-salah di sini ialah rakaat dalam sembahyang. Rakaat. As-salah di sini dengan makna rakaat. Gitu. Mana dah tu setara mana? Dah rokok lah. Kira-kira subhanallah, dah setara tu. Subhanallah, setara tu. Mana dah tu makninah lah kita kata. Setara tu. Bermakna dah adalah rakaat itu. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam Muwatta dan dalam mana-mana pun adalah, banyaklah, man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka. Dalam riwayat, sesiapa yang dah satu rakaat, maksudnya satu rokok daripada sembahyang itu, berarti dia dah sembahyang itu, yakni rakaat tu, berarti dia dah rakaat. Siapa-siapa yang dah dengan rokok, berarti dia dah lah rakaat. Gitu. Dia ada banyak makna lagi. InsyaAllah kalau kita jumpa hadis tu, bicara situlah hadis tu apa maknanya. Ada beberapa makna, 7-8 makna dia. Mungkin gini, mungkin gini, mungkin gini. Tidak perlulah kita pergi ke situ sekarang ni. Cuma nak ceritanya, kalau dah rokok dengan tu imam, maknanya dah lah dapat rakaat itu. Tak kira lah rakaat apa-apa pun, rakaat yang keempat ke, ketiga ke, pertama ke, tak kira. Babun fi a'dha'is sujud. Ini bab anggota sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Baginda bersabda, umirtu. Hammad berkata, umira nabiyyukum, diperintah nabi kamu sallallahu alaihi wasallam supaya bersujud. Yani lafaz itu berbeza. Waktu kata umirtu, Hammad kata umira nabiyyukum, diperintah nabi kamu. Kalau nabi ni ada hak perintah tu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Tak caralah umirtu ka, umira nabiyyukum ka, serupa lah. Mana yang memerintah di situ ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarih kita, Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, ni pengarang Badlul Majhul, dia kata, kalau kita perhati ni 163, ni orang panggil faedah isnadiyah. Faedah isnadiyah, mana dari segi ilmu dari sudut sanad, Dia kata khilaf yang disebutkan oleh Abu Daud dalam sanad ini, lam ajidhu li ghairi Abi Daud, saya tak jumpa dalam kitab-kitab lain lagu ni sebut. Dengan ada khilaf begini. Sebab apa? Hadis ini dikemukakan oleh Muslim daripada riwayat Yahya bin Yahya dan Abi Rabi' daripada Hammad bin Zaid. Tu bi Hammad. Hammad ni lah. Daripada Hammad bin Zaid, lafaznya qala umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah. Begitu juga Imam Tirmizi, Nasa'i meriwayatkan daripada Qutaibah, daripada Hammad ini juga lafaz mereka umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan. Falaysa fi hadits Hammad 'inda ahadin fi ma ra'aitu illa lafza umiran Nabi. Falaysa fi hadits Hammad 'inda ahadin fi ma ra'aitu illa lafzu umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sejauh yang saya tengok, tak ada mana-mana kitab pun kalau riwayat Ahmad ini ginilah sebutnya, iaitu umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siyak yang dikemukakan oleh Abu Dawud ini yukhalifu mas talaha alaihi al-muhaddithun min annahum yaqulun qala fulanun hakadha. Ini bercanggah dengan istilah ahli hadis, ulama-ulama hadis hak biasa. Biasanya ulama hadis kata lagu ni, qala fulanun hakadha, fulan berkata gini-gini. Kemudian mereka kata qala fulanun hakadha, fulan pula berkata gini-gini. Yang ini berbeza daripada lafaz yang pertama. Yutliquna hadha fi mahallin yukhalifuhu akhar fi martabatihi fil lafz. Mereka guna perkataan ini untuk nak cerita perbezaan yang terdapat pada dua sanad, mana dari segi martabat dia tu. Pada martabat dia tu, yang ni biasanya orang kata mula-mula ni satu orang, fulan berkata gini, dalam riwayat dianya umirtu. Hammad berkata, hak tadi tu makna bukan Hammad lah, tadi orang lain. Hammad pula kata umira nabiyyukum, gitu skalanya. Dalam istilah ulama-ulama hadis biasa guna gitulah. Ni dak orang tula. Itu masalahnya, orang tula. Hak mula-mula kata umirtu tu pun Hammad dah. Lepas tu dia kata qala Hammad pula. Hammad kata, seseolahnya tadi orang lain kata, padahal tadi Hammad juga kata. Ni syak di situ Hammad itu. Skalanya hak lain tu orang lain katalah. Hak ni umiran nabiyyukum ni Hammad kata, umirtu tu orang lain kata. Sini tidak lagu. Wa huna, di sini tidak disebutkan pada martabat Hammad itu, mana di peringkat Hammad itu tidak ada disebut orang lain yang mengatakan dengan lafaz yang berbeza